Hai Kak Ella, dengar cerita Kak Ella dah sembuh dah dari darah tinggi. Dah tak payah makan ubat dah kata. Betul ke? Ya, sebenarnya hai Kak Ella, 54 tahun. Dulu Kak Ella ada darah tinggi, macam mana terbagat, kolesterol, asma dan sakit urat. Lepas Kak consume, mula-mula Kak consume BR4 dengan BKFA. Kak dah rasa dah dia tak pening kan, sebab darah tinggi dia akan pening apa semua kan. Lepas tu tengah hari Kak ambil teh dan malam Kak ambil susu vitamin. Bila selepas Kak minum susu tu selama 2 minggu lebih kurang macam tu, tak ada masalah susah nak tidur dan terjaga tengah malam bangun nak pergi toilet ke apa. Tak payah. Alhamdulillah tak payah. Bangun pagi memang segar. Kalau dulu orang yang ada penyakit dia tahu bila bangun pagi dia kaki dia rasa macam tajam-tajam semua. Alhamdulillah tak ada dah. Dan asma pun memang Kak dah lama dah ada, tapi alhamdulillah baru ni test sendiri makan buah pulasan banyak pun tak jadi. Dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan buah pulasan ikut memang tak boleh makan. Betul. Lepas tu sakit urat kaki ni, orang tua panggil urat besar, tak tahu kat mana, tapi alhamdulillah Kak ada cegah dah jalan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Ella. Sama.